Okey, dah pukul 5. Ibu nak pergi ambil adik balik sekolah. Hera ayah akan ambil lah. So, tugas ibu ambil adik dia. So, jom lah. Pukul 5 dah ni. Kena sidai anak ibu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom ambil adik. Okey, dah sampai sekolah adik. Tengah tunggu adik dia keluar ni. Mana anak ibu tu, lihat. Yeay, itu dia anak ibu. Sayang. Ah? Dapat apa? Milo? Okey. Apa tadi, dek? Nak Milo? Milo datang ke kat sekolah? Cikgu buat Milo ke? Cikgu buat ke orang bagi? Cikgu bagi, sedap? Sejuk ke panas? Sejuk. Oh, hari ni dapat Milo. Belum dapat? Ha? Betul ke belum dapat? Kenapa tak dapat? Kita beli lagi. Beli? Beli ke? Adik dah minum belum? Belum. Kenapa tak minum? Sebab sedap? Kenapa dia tak minum? Minum ke tak? Cikgu tadi kata bagi, cikgu bagi minum. Betul? Kita tak, kenapa tak minum? Tak minta cikgu ke? Kenapa tak minta? Tadi dia cakap dia minum Milo. Lepas tu dia cakap tak. Macam mana adik ni? Adik, macam mana adik ni? Minum kat rumah boleh? Okey? Ada lagi. Okey, sekejap. Okey, jom kita gerak balik. Yapa lah, apa? Yapa. Okey, jom. Okey, adik dah sampai. Lapar ke? Tadi kat sekolah makan apa? Bihun. Sekarang adik makan apa bihun? Makan bihun balik rumah? Ha? Tunggu ayah? Ayah lambat lagi. Kita naik dulu lah. Boleh? Alright. Cepat. Yelah, dah sampai dah. Jom. Cepat. Apa anak bunga? Apa dia? Kakak suka ambil? Ayah. Dia motor? Tak ada. Ibu tak ada motor. Ayah tak ada motor. Naiklah kereta. Bersyukur sikit. Tak ada kan? Hera. Sinilah. Hera. Biarlah. Haus. Ayah habis kat botol air. Oh, banyak minum air ke ni? Sini. Okey, sekolah. Okey. Mana sekolah? Mana? Saya dah balik sekolah. Baiklah. Cuci tangan, cuci kaki, tukar baju. Boleh. Tukar dulu baju. Cuci tangan, cuci kaki. Iya, awak dah makan tadi kan? Duduk dulu. Duduk. Pergi tukar baju.